Saya datang kosong, saya balik bawa 3 beg. Saya tengok alhamdulillah lah, sangat meriah daripada hujung sampai ke pameran kan. Harga barang semua murah, barang-barang dapur macam telur apa semua memang murah lah, minyak apa semua kan. Lepas tu barang, kalau barang anak pun okey juga, macam pampers apa semua memang murah lah. Macam-macam ada. So rambang mata lah kat sini. Kalau nak beli pun mampu milik, semua harga pun murah-murah. Daripada segi food, daripada segi accessories, perfume, saya rasa kualiti barang-barangan lokal kita dah sama dah dengan luar. Which is sama je dengan brand-brand mahal yang kat luar sana. So bila kita beli barangan lokal, kita dapat support lah usahawan-usahawan tempatan, usahawan muda. Jom beli lokal. Memang membantu sangat sebagai saya pempamer untuk hari ini. Memang membantu daripada pagi sampai petang. Kita berbaloi lah beli untuk RM5 sahaja. Dengan orang yang datang pun harga tak mahal. Semua sama. Bukan kalau RM5 tak macam yang macam cheap quality, tak. Memang berbaloi and then the original taste semua sama je. Saya baru tahu yang kita ada apps price catcher from KPDN yang kita boleh gunakan untuk kita bandingkan harga-harga barangan di pasaraya. Kita menghimpunkan pelbagai agensi untuk membekalkan ataupun membantu warga Malaysia lah, especially orang-orang yang datang ke karnival ini. Jadi kita ada banyak agensi yang menawarkan bantuan dan inisiatif kepada anda semua. Mesti kena buat. Wajib buatlah untuk semua masyarakat kat sini kan. Kalau bagi saya memang sangat okey dan sangat digalakkan untuk buat lagi lah. Karnival KPDN terbaik. Jujur berlian.